Rakan-rakan Indonesia harus tahu bahawa orang-orang Malaysia tidak pernah membenci orang-orang Indonesia. Aku yakin 100% rakyat Malaysia akan memilih Indonesia. Dia tak akan pilih warga negara lain. Dia tak akan pilih Nepal, Myanmar, Pakistan, Bangladesh. Dulu, Malaysia menjadi salah satu tujuan utama para tenaga kerja Indonesia (TKI) yang ingin mengadu nasib di luar negeri. Namun, seiring waktu, berbagai faktor seperti regulasi ketat, perlakuan tidak adil, hingga peluang kerja yang lebih menjanjikan di negara lain seperti Taiwan, Korea Selatan, dan negara-negara Timur Tengah, membuat banyak TKI mulai beralih ke tempat-tempat tersebut. Akibat berkurangnya minat TKI, kekosongan tenaga kerja di sektor-sektor penting di Malaysia pun mulai terasa. Dalam celah itulah, warga Bangladesh hadir mengisi kekosongan tersebut. Kini, di banyak sektor seperti konstruksi, perkebunan, dan manufaktur di Malaysia, warga Bangladesh mendominasi tenaga kerja asing, menggantikan posisi yang dulu banyak diisi oleh TKI. Fenomena ini mengubah lanskap demografi buruh asing di Malaysia dan menjadi cermin dinamika migrasi tenaga kerja di kawasan Asia Tenggara. Okey, Malaysia bukan lagi pilihan pekerja Indonesia. Inilah yang berlaku sekarang. 3 tahun kebelakangan ni pun kita dah nampak sebenarnya yang negara kita ini hanya menerima pekerja daripada Bangladesh, Pakistan. Kan? Indonesia jarang lah kan. Sebenarnya sebelum COVID itu kita ada 1.1 juta tenaga kerja Indonesia yang dianggarkan parti pula, maksudnya tanpa izin daripada Indonesia lebih kurang 1.5 juta sebelum COVID. Selepas COVID kita kehilangan separuh, kedua-dua tu. Yang izin pun kita kehilangan separuh, 500 ribu lebih. Yang tanpa izin pun kita hilang separuh. Memang kita nampak benda tu baguslah kan, kurang tenaga kerja asing. Tapi kita tak tahu negara kita ni tetap memerlukan tenaga kerja asing. Faham tak? Negara kita ni tetap memerlukan 2.5 juta tenaga kerja asing tu. So bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita, kita terima daripada negara mana? 2.5 tu tetap kita kena isi. Faham tak maksud aku? 2.5 juta tenaga kerja asing dalam negara Malaysia ni yang diperlukan tetap perlu diisi. Majikan tetap perlukan, tetap akan panggil masuk. So kita akan terima pekerja asing daripada Bangladesh, bukan lagi negara Indonesia. Suka situ lah masalah dia. Kita akan jadi Meladesh. Nasib lah. Okay. So inilah situasi yang berlaku sekarang ni. Memang kita nampak lah yang negara kita ni dah dipenuhi oleh pekerja asing daripada Bangladesh. Sebenarnya tak ada masalah pun, mana-mana negara pun cuma nak menguruskan tu berbeza lah. Okay. Bagi aku, kalau macam aku pernah lah aku mengurus mereka ni kan. Lebih mudah pekerja Indonesia lah, sebab dia faham kita mudah nak komunikasi dengan orang berbanding pekerja daripada Bangladesh lah, Pakistan ni susah nak komunikasi. Kita nak guide dia orang ni, nak ajar dia orang susah, lambat sikit untuk mereka belajar, terutama nak melibatkan sektor pekerjaan ni yang korang nampak ni lah, pembinaan. Okay. Sebab mereka bukan datang daripada negara sana tu, negara sumber dia orang tu. Ada yang tak pernah bekerja pun. Ada tak pernah bekerja pun dalam sektor tu, tiba-tiba datang sini pegang benda-benda macam tu. So kita nak kena ajar dia. Bila tak faham cakap Melayu, cakap Malaysia, susah lah kita nak ajar. So dia akan timbul benda-benda macam tu lah. Okay. So sekarang untuk kita berkomunikasi, nak menguruskan mereka jadi pekerja, susah. Okay. Timbul masalah macam tu. Tak ada masalah pun pekerja asing daripada negara mana pun. Tapi majoriti majikan memilih tenaga kerja asing daripada Indonesia sebab mudah. Kau nak bagi arahan mudah, kau keluarkan arahan pun dia orang boleh baca, boleh faham. Cuba kau keluar arahan dekat polka daripada Bangladesh ni, mampu tak erti nak baca betul? Susah betul. Susah. So sebab itu pentingnya kita menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Okey. Sudah tiba masanya Malaysia berhenti membawa masuk pekerja asing dari Indonesia.
Malaysia harus berhenti mengambil pekerja asing daripada Indonesia. Kerana pekerja daripada Indonesia ni tidak mengikuti undang-undang kita di Malaysia. Contoh macam itulah apa berita tu baca. Ni saya nak bertanya sikit lah. Kita ada beberapa negara yang bekerja di Malaysia. Banyak negara. Dan kita sedia maklum lambakan pekerja asing ni cukup banyak sampai ada dah tak bekerja dah. Dan ada cuba masuk menyelundup dengan lebih banyak. Sanggup turun di negara jiran, lepas tu pakai KTP sana masuk ke negara kita Malaysia. Semua pemerintah tahu. Dan siapa pula daripada negara mana pula mereka ini banyak membuat kesalahan, menyalahguna permit. Pemerintah tahu. Orang ramai tahu, rakyat tahu. Berniaga guna nama orang tengah, Alibaba, lepas tu suruk gula, suruk minyak, semua orang tahu. KPDN tangkap, semua orang tahu. Mereka dari mana? Tahu. Cuma saya malas nak menyebut secara umum. Saya nak pemerintah sebut. Cuma tidak adil bagi pemerintah menuding pada satu jari, satu tempat. Walaupun mendapat arahan pun kadang-kadangnya dia hendak memasukkan negara yang lain. Persen kesalahan dibuat oleh pekerja yang pemerintah disebut hanya sedikit, tak banyak mana pun. Kalau daripada negara tertentu, mereka memandu van dengan barang dagangan, mereka buka kedai guna lesen orang lain, mereka jual ke ladang jadang guna motosikal tanpa ada lesen, tanpa ada kebenaran, salah guna permit kerja tempat asal pindah ke tempat lain. Sebab apa? Nak bayar hutang. Apa? Kerja dengan majikan itu tidak dapat membayar hutang. Jadi mereka terpaksa pergi ke majikan yang lain yang menawarkan gaji yang tinggi. Ini banyak berlaku dan pemerintah tahu mereka dari mana. Kenapa tidak dibukakan cerita-cerita ini? Ini masalah yang rakyat tidak tahu. Rakyat di bawah memandang. Rakyat memandang. Kenapa hanya satu negara dia disebut, kenapa tidak disebut negara-negara yang lain? Dan kerajaan Malaysia pula harus bersungguh-sungguh memberantas kegiatan ini. Daripada dia orang berniaga tanpa kebenaran, bekerja tanpa kebenaran, mengambil kontrak. Banyak tu yang jadi driver Grab, jadi memandu kereta kita dalam bandar, di airport, jadi ulat-ulat taksi haram. Ramai tu. Itu kita pun tahu mereka dari negara mana. Mereka ni tidak menghormati undang-undang langsung. Dan saya nak bagi tahu sebaliknya, rakyat tempatan lebih takut kepada undang-undang, tapi tidak bagi mereka. Jadi inilah persoalan-persoalan yang harus dijawab oleh kementerian. Jadi tidak adil kalau kita menuding kepada satu negara. Nak kita tudinglah kepada keseluruhan. Memang mempunyai kesalahan. Kegiatan pukau, pecah rumah, menipu, memperkosa. Banyak dari mana? Baru-baru ni seorang pelajar daripada salah satu negara telah membuat gangguan seksual kepada warga negara Amerika dan didenda RM5,000. Dan baru-baru dulu di Puchong mereka telah terjadinya satu pembunuhan dan telah ditangkap. Banyak. Dan ada di antara mereka jadi ejen-ejen pekerja haram. Kita tahu mereka dari negara mana. Inilah tugas pemerintah untuk membongkar segala benda-benda kesalahan seperti ini. Rakyat memandang. Harap pemerintah dan kementerian lebih bekerjasama untuk membersihkan Malaysia ini daripada gejala-gejala yang kurang sihat. Wassalam.